Okey bang, kereta abang dah siap. Alright, semua total dalam 200k je. Bang, tadi saya hantar kereta ni untuk pump tayar je, kenapa sampai 200k? Okey, macam ni bang. Tadi masa saya pump tayar abang tu, saya tengok ada satu benang terkeluar. Saya pun ikutlah benang tu. Rupanya dia pergi dekat aircon abang. Aircon abang ada problem bang. Sebab tu saya tukar spark plug. Spark plug kau tukar? Spark plug tu baru berapa je? Takkan sampai 200k? Memang bang, tadi lepas saya tukar spark plug, saya nampak ada minyak pula leaking. Jadi macam mana? Saya tukar cover set. Aduh, tu tadi saya perasan, saya hantar Azia. Dah tiba-tiba jadi Honda pula. Aduh lah. Bukan tu saja bang. Tadi saya bawa kereta bang, dah start bunyi cik tau. Bahaya tu. Kita nak buat apa lagi? Itu. Saya prefer abang buat tinted dengan coating. Baru selamat bang. Jom, kita buat kat dalam tu. Kita ada macam-macam. Okey bang, sekarang ni kita ada bronze series dengan silver series. Silver series ni ada infrared rejection sampai 98%. Jadi, awak nak saja saya mana? Saya suggest abang pakai bronze series dululah. Sebab lepas tu kita akan lapik silver series yang atas dia dengan gold series ni dengan diamond series yang atas dia. Macam tu, lapik. Oh, dah macam kek lapis Abang nak selamat tak? Abang ada anak bini kan? Abang ada anak bini. Hati-hati sikit keselamatan tu. Inilah tempat kerja kita orang bang. Sini pekerja semua profesional bang. Tadi abang nak cabut tinted tu kan? Tinted lama kan? Kita orang mana charge? Kita orang kerja kat sini bang, jujur, amanah, tak pernah menipu bang. Ya bang. Tapi kan kereta abang tu aircon tak nak tinted ke? Aircon pun nak kena tinted juga? Tinted lah. Abang tak rasa ke sejuk sangat tadi aircon tu? Alah. Bahaya bang untuk anak bini. Baik kita pakai diamond series untuk tinted tu. Lepas tu tanah depan tu abang tak nak beli ke?